Bos, nak cheesy nacho satu? Okey, boleh. Nak kecil ke besar? Nak besar. Besar. Portion yang besar ni kita bubuh dalam 100 gram. Okey. 100 ya. Okey, 100 gram. Dan first layer kita akan letak cheesy nachos dulu kat bawah dia. Okey. Dia ada 2 layer tau. Ha. Ini cheesy nachos. Oh. Yang popcorn tu sama juga, kita akan timbang satu portion macam ni dalam 180 untuk saiz besar. Okey. Semua goreng hari ni ya? Iya, semua fresh. Kita masukkan kita punya homemade nya ni ya. Ha. Mayo. Oh, homemade ni ya? Pedas, masam semua. Okey. Yang ni homemade. Lepas tu sekali lagi cheesy sauce. Oh. Banyaknya juga. Iya, yang je puas hati. Okay. So pickles kita kat sini kita letak. Yang ni cucumber pickles. Oh, timun. Right. Dan last kita punya onion pickle. Oh, ni yang macam mutabak ah. Ini bawang mutabak yang ni yang duk kecoh ni. Dia macam localize sikit dah. Ya, localize sikit. Tadi berapa harga? Yang ni harga RM17 sahaja, untuk yang besar. Kalau kecil RM9. Okey, terima kasih bos. Sama.